Full standing frame atau front tilting standing frame adalah jenis yang boleh condong ke depan. Ini sesuai untuk kanak-kanak CP yang dah boleh kawal pergerakan kepala mereka. Pada usia berapa anak boleh mula menggunakan standing frame? Biasanya kita akan bagi tahu ibu bapa untuk ukur ketinggian anak mereka. Kalau mereka dalam 80 sehingga 130 cm, mereka sesuai untuk pakai standing frame. Ini. Semua bahagian ni boleh dilaraskan. Tinggi rendah dia, besar kecil dia. Jadi, anak semakin membesar, standing frame ni boleh diubah sesuai ikut dengan perkembangan mereka. Cik, anak saya 5 tahun tapi dia masih tak boleh berdiri. Dia boleh guna standing frame ni tak? Soalan macam ni kita tak boleh jawab lah. Kita hanya boleh advise ibu bapa untuk bawa anak pergi jumpa fizio dan atau doktor rehab dulu untuk bagi mereka menilaikan keadaan CP anak. Fizio dan doktor mereka akan tentukan sama ada anak perlukan alat sokongan atau tidak. Kalau ibu bapa ada sebarang pertanyaan tentang saiz standing frame, jenis standing frame atau perlukan sebut harga, boleh hubungi kami. Tapi kalau ada soalan tentang kesesuaiannya untuk anak, yang ni baik berjumpa dengan fizio atau doktor dulu untuk bagi mereka menilaikan keadaan CP anak.